Sebelum ni Zik punyalah serabut dengan wiring lampu kereta Zik ni sebelum dia siap. Kalau korang tengok, Masya Allah, dah rupa macam Maggie dah. Zik nak shout outkan kepada Kenji ZH Sticker Supply kerana dia yang tolong kemaskan semua wiring lampu JV Zik dan juga Alhamdulillah semuanya berfungsi dengan baik. Jadi kalau korang tengok dekat lampu ni, pertama sekali yang buat adalah kemaskan wiring lah. Kedua adalah korang tengok lampu ini. Sebelum ni kalau korang perasan Zik pakai mata, tapi kali ni Zik dah buang mata tu disebabkan Zik nak bagikan lampu ni nampak clean dengan apa yang Zik dah buat dekat konsep MyV Zik. Kalau korang tengok dekat sini pula DRL, sebelum ni dia tak terang macam ni, disebabkan dia ada satu layer saja. Sekarang ni Kenji dah buat double layer supaya dia nampak lagi terang ni waktu siang dan juga waktu malam. Waktu malam jangan cakap lah, gunakan adalah RGB lah, boleh tukar-tukar colour. Tapi Zik memang suka warna kuning sebabnya dia nampak kena dengan warna hijau ni. Jadi untuk yang seterusnya adalah kalau korang tengok projector untuk BMW style ni, dia ada masalah di mana rattling. Kalau korang bawa memandu kan, mesti korang nampak dia goyang-goyang. Selalunya ni mesti ada masalah dekat siapa yang pakai BMW style punya lampu. Cumanya bila Zik tanya-tanya dengan Kenji kenapa jadi macam ni, rupanya dekat dalam ni dia ada dua tapak saja. Dua tapak di mana dekat bahagian bawah dan juga bahagian tepi. Jadi dekat atas ni tak ada tapak. Kenji dia selesaikan masalah tu dengan buatkan satu tapak lagi dekat atas supaya dia tak ada masalah rattling. Jadi korang boleh tengoklah dia punya result dia apabila dah siap. Jadi untuk di bahagian belakang pula dekat lampu third brake lamp ni, kalau korang perasan ini Zik pernah cakap Zik pakai Civic punya dia tulis kat situ type box Civic type R lah. Wiring pun Kenji dah buat dah. Jadi Zik ke lampu ni lah disebabkan brake dia bila berkelip-kelip nanti dia akan kelip 3 kali, lepas tu dia akan menyala lama-lama. Dia takkan berkelip selama-lamanya. So yang tu memang cun lah bagi Zik. Ini pun ada something yang Kenji buat bagi dia nampak special, tapi yang tu Zik akan bagi surprise lah untuk korang untuk episod yang akan datang. Cumanya kalau korang yang ada masalah lampu, nak modify lampu, nak buat apa-apa pasal wiring yang berkaitan dengan lampu, korang boleh je pergi ke ZH Sticker Supply Bandar Botani Kelang dan jumpa dengan Sifu Zik iaitu Kenji.